Percaya tak? Kapsul ni ada kandungan 36 kali ganda magnesium lebih tinggi berbanding dengan telur, 25 kali ganda kandungan zat besi berbanding dengan sayur bayam, 17 kali ganda kandungan kalsium lebih tinggi berbanding dengan susu, dan 7 kali ganda kandungan vitamin C lebih tinggi berbanding dengan buah oren. Ini adalah DNA Moringa Plus. Kandungannya daun moringa campur dengan pegaga. Ada banyak kajian yang menunjukkan kebaikan daun moringa, antaranya kajian yang dilakukan pada tahun 2020 di UiTM dan juga di UPM, di mana kajian menunjukkan kebaikan gabungan daun moringa dan juga daun pegaga yang mempunyai manfaat antioksidan dan juga anti-inflamasi. Kita semua sila maklum bahawa penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan jantung berkait dengan sangat rapat dengan masalah radang yang tinggi dalam badan. Bukan sekadar dalam negara sahaja, tetapi ada kajian yang dilakukan di luar negara seperti universiti di India dan juga Jepun menunjukkan kebaikan daun moringa yang sama seperti kajian yang dilakukan di Malaysia. Okey, jadi kalau anda ada penyakit kronik seperti sakit kencing manis, darah tinggi, high kolesterol ataupun sakit jantung, anda boleh mencuba DND Moringa Plus sebagai suplemen tambahan anda yang membantu untuk mencegah dan kawal penyakit anda. Cara ambilnya, 1 biji pagi dan 1 biji malam sebelum atau selepas makan untuk mencegah penyakit dan mengawal paras kesihatan anda secara alami. Pastikan original, baru anda beli.